dengan pembarisan lintas hormat oleh para kontijen rumah sukan. Dengan itu, majlis dengan sukacitanya dan rasa berbesar hati menjemput yang dihormati Encik Muhammad Yusri bin Malik, yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas serta barisan pentadbir bagi menerima lintas hormat oleh para peserta. Perbarisan lintas hormat diketuai oleh adik Muhammad Zarif Aish bin Muhammad Syarif Azwan dan diiringi pembawa bendera kejohanan. Adik Muhammad Syahrizal Wafi mewakili rumah Datuk Maharaja Lela, adik Iman Izzuddin mewakili rumah Datuk Bahaman, rumah Tok Janggut diwakili oleh adik Is Uzair, manakala rumah Mak Kilau diwakili oleh adik Arash Azwan. Seterusnya, pembarisan lintas hormat dimulakan dengan warna oranye yang ceria, penuh semangat dan bertenaga. Tampil barisan Wira dan Wirawati Cilik Prasekolah Kebangsaan Tanjung Mas dengan tema Sangkri. Walaupun kecil, langkah mereka besar semangat dan tinggi keyakinannya. Dengan sorakan yang membara, mereka datang membawa satu tekad: berjuang bersama, bersukan dengan gembira dan memberikan yang terbaik. Ayo kita berikan tepukan paling gemuruh kepada kontijen Rumah Oren. Oren ceria, Oren bertenaga. Rumah Oren luar biasa. Siapa juara? Apa kita? Juara! Kami datang penuh semangat, Rumah Oren paling hebat. Bersekolah Tanjung Mas, berani tangkap pantang lemas. Warna Oren bersinar terang, sungguh saja membakar semangat. Berlari pantang menuju menang, Rumah Oren terus cemerlang. Chorus Oren. Seterusnya, pembarisan lintas hormat diikuti oleh Rumah Ungu ataupun Rumah Tok Gajah. Hadirin sekalian, kini tibalah masa untuk kita menyaksikan kehebatan Rumah Tok Gajah. Kalau T-Life ada rasa yang menyegarkan, Rumah Tok Gajah pula ada semangat yang membara. Dengan tema T-Life, Rumah Tok Gajah hadir membawa aura segar, penuh tenaga dan pastinya luar biasa. Ungu menjadi warna kebanggaan, Tok Gajah menjadi lambang kekuatan. Sekali melangkah, terus melangkah. Sekali bersorak, bergema seluruh padang. Ayo kita berikan tepukan paling gemuruh untuk Rumah Tok Gajah. Handle of the best praising and we will rock you. Sing it, we will rock you. Rock you. Rock you. Rock you.
Drone. Wih, mana drone? Ganti drone. Menyusul seterusnya kontijen dari Rumah Merah iaitu Rumah Datuk Pahaman. Dan kini tiba giliran yang dinanti-nantikan, rumah yang manis, sejuk dan sentiasa di hati semua. Dengan jersey merah membara dan semangat aiskrim yang tak pernah cair. Mari kita sambut dengan sorakan paling kuat, Rumah Merah Mek Shui Datuk Pahaman. Moto Rumah Merah ataupun Datuk Pahaman, Datuk Pahaman, semangat Pahaman, gemilang bersama. Seperti Mek Shui yang memberi keceriaan di setiap gigitan, Rumah Merah berazam memberi yang terbaik dalam setiap acara. Sejuk di luar tapi panas di dalam. Tepukkan tangan paling gemuruh untuk Rumah Merah Datuk Pahaman.
O grave faz tum e a bunda dela bate, 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 bate. E o grave faz tum. Oh iya loh. Hah? Sikit ya? Jauh sikit. Dengar ya Syah? Dengar ya, dengar. Nenek kita nak dia lekor ha. Pada string dia string saya. Biar tubik. Lagi kaki. Oh, string saya. Ada benda dalam itu. Ada. Ini bawa buka string. Tiga, minta untuk mengalihkan kenderaan anda kerana ada kereta nak keluar. Okey, sekali lagi kepada pemilik kenderaan DEQ 2333 KEQ. Bagi satu seorang. Okey, bagi satu seorang. Boleh makan seorang. Selamat. Betul apa ni? Sila info. Nombor kereta KEQ 2333 minta untuk alihkan kenderaan terima kasih. Seterusnya, kontijen diteruskan dengan kontijen dari Rumah Hijau yang juga dikenali dengan Rumah Mak Kila, diketuai oleh Ustazah Nur Hashimah dengan tema Yau Yau. Kontijen ini bukan sahaja membawa kesegaran, warna hijau malah menyerak semangat ketangkasan pahlawan Mak Kila. Manis pada penampilan, namun hebat dan berbisa di medan perjuangan. Sama seperti topik yang melimpah ruang, begitu jugalah melimpahnya semangat dan daya juang Rumah Hijau untuk menyapu bersih semua pingat dari hari ini. Tenang-tenang menang Syahbaz dan Tania Rumah Mak Kila. Berikan tepukan kepada Rumah Mak Kila.
Tengok oi. Oh. Belakang Pak Mat. Seterusnya, bersedialah untuk merasakan gelombang semangat yang menggegarkan pada ini. Kerana tiba-tibalah masanya untuk kita menyambut ketibaan sebuah kejutan yang bukan saja hebat dari segi tenaga, manakala disebabkan dengan alamat kemenangan. Muncul membawa bersama dengan Zeus Covid, secangkir semangat yang pekat, segar dan penuh berenergi, sedia untuk menunjukkan seluruh pandang dengan aksi mereka. Diketahui dengan penuh dikasih oleh barisan 12 orang guru penasihat sukan yang diteroji oleh Ustazah Sharifah Azwan binti Ali. Kompetisi ini membawa seramai 120 orang yang gagah perkasa, sedia untuk berjuang habis-habisan demi menegakkan nama rumah mereka. Dengan semangat yang tidak pernah luntur, bergemalah motor mereka yang menjadikan pemangkin kepada setiap langkah, setiap titisan peluh. One team, one dream, through the victory. Yang hadirin sekalian, bagaikan secawan kopi yang disedut dengan penuh kesabaran dan kepakaran, begitulah kontingen ini timpa dengan kerjasama, disiplin dan semangat kesatuan yang tidak berbelah bagi. Maka tanpa berlengah lagi, mari kita saksikan persembahan daripada Rumah Datuk Maharaja Lela. Mula, ready. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You made me a believer, believer. You made me a believer, believer. The bullets fall, let them rain. My love, my love, my love, it came from. You made me a believer, believer.
Okey, bangun. Bangun. Anda Go akan bergerak ke kiri, Bijay. Dalam barisan lagi. Untuk kita menyaksikan satu lagi pasukan yang penuh dengan semangat, keberanian dan keyakinan, iaitu Rumah Sukan Tok Janggut Rumah Kuning. Dengan membawa tema Inside Scoop, Rumah Tok Janggut hadir bukan sekadar untuk bertanding, tetapi untuk mencipta pengalaman, membina semangat berpasukan dan memberikan yang terbaik di setiap gelanggang. Moto Rumah Tok Janggut, sejuk di hati, panas di gelanggang, membawa makna yang cukup mendalam. Sejuk di hati melambangkan ketenangan, kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi cabaran. Namun, apabila melangkah ke gelanggang, semangat mereka menyala, keberanian membara dan jiwa juang tidak pernah padam. Inilah semangat Rumah Tok Janggut, tenang dalam menghadapi cabaran tetapi berapi apabila berjuang. This one adalah video which is kami daripada komunitas Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream. Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream. Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream
cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream. Wow. Rosop. Oh, jangan beli mata ya. Kalau ni kan, kalau tiba-tiba tekan dia keluar kena 52. Jangan kita kat mana? Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream. Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream. Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream. Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream. Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream. Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream. Sekarang kan semua dah Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin'. Lumayan lah gabung ni. Lumayan bola. data tu adalah lebih kurang macam Tapi ada 3 kategori, cikgu, pemilih dan pemilih and murid dengan cikgu. Murid-murid dengan cikgu ni kalau boleh sebelum kita nak masuk, Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang diketua PADG, Cikgu Smith serta barisan pentadbir atas kesudian menerima lintas hormat itu tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, pada hari yang penuh bermakna ini kami berhimpun dalam Hari Sukan SK Tanjung Mas tahun 2026 dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat kesihatan, kekuatan dan kesempatan yang Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, berkatilah program kami pada hari ini, permudahkanlah segala urusan kami dan peliharalah semua murid, guru, petugas dan warga sekolah daripada kemalangan, kecederaan dan perkara-perkara yang tidak diingini. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqna min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniahlah pada PKKO
dapat menyelesaikan ataupun melaksanakan acara kejohanan sukan tahunan ataupun kita panggil Suktas 2026 dengan gemilang dan jayanya. Setelah 3 hari ini adalah hari keempat ke puncak kejohanan, dan saya juga ucapkan tahniah kepada semua rakan guru yang sentiasa komit dan bersama-sama menjayakan sukses kita pada tahun ini. Terima kasih juga diucapkan kepada ibu bapa. Kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari yang penuh bermakna ini bagi menjayakan kejohanan sukan tahunan Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas 2026. Saya selaku yang dipertua PIBG amat berbesar hati kerana diberi kesempatan untuk bersama-sama warga sekolah dan program yang bukan sahaja meriah, malah mempunyai nilai pendidikan yang sangat besar kepada anak-anak kita. Hadirin yang saya hormati, sukan bukan semata-mata tentang siapa yang mendapat tempat pertama, siapa yang membawa pulang pingat atau siapa yang mencatat masa terpantas. Lebih dari itu, sukan mengajar anak-anak kita tentang disiplin, keberanian, kerjasama, ketahanan diri dan semangat kesukanan. Di padang inilah anak-anak belajar membawa bahawa kemenangan perlu dicapai melalui usaha dan latihan. Mereka juga belajar bahawa kekalahan bukanlah pengakhiran, sebaliknya menjadi pengalaman untuk bangkit dan mencuba lagi. Para tetamu yang dikasihi, marilah sama-sama kita saksikan jimik pada tahun ini sebagai simbolik kejohanan sukan tahunan. Kita mohon dipersilakan yang di-Pertua PIBG untuk menyempurnakan jimik perasmian untuk hadir ke hadapan. Okey, beri tepukan. Baiklah, dengan ini rasmilah kejohanan sukan tahunan Suktas pada tahun 2026. Kita dapat sana. Payu
Seterusnya, Cikgu Asyad akan memberikan ikrar kejohanan kepada yang di-Pertua PIBG untuk diserahkan kepada ketua murid, iaitu adik Muhammad Zarif Aj. Seterusnya upacara pembacaan ikrar kejohanan sukan tahunan. Oleh itu, majlis menjemput adik Muhammad Zarif Aj bagi melafazkan ikrar kejohanan. Majlis mempersilakan. Ikrar kejohanan bahawa kami murid-murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas berikrar akan mengambil bahagian di dalam kejohanan atau sukan padan dan balapan tahun 2026 dengan penuh taat dan mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan dengan penuh semangat kesukanan serta menjunjung tinggi nama baik sekolah demi kecemerlangan dan mutu sukan sekolah kami. Majulah sukan untuk negara. Terima kasih. Pusing ke belakang, sing. Lari kiri, 4, run. Ayo bangkit, ayo marah, Askar Tanjung Mas, kita juara.
bagi anak-anak yang berusia bawah 5 tahun, iaitu merabut gula-gula. Butik mana-mana yang boleh, jangan pergi kat butik lagi. Butik tu letak dalam baju ke, tak ada baju. Kalau ada biasa buat tu memang dia tahu lah. Kecil tu memang dia tahu, dia ambil 2-3 biji, bagi makan. Assalamualaikum perhatian kepada pengurus masyarakat. Bersedia. Pak ya? Okey, sama kali video sah. Naik gambar. 1, 2, 3. Bos, saya nak mohon cuti minggu depan. Saya harap sangat cuti saya diluluskan. Ada perkara penting saya mesti selesaikan. Personal matter, bos, jangan persoalkan. Bos, korang bercuti saya sudah isi awal. Saya tak tipu, saya memang ada hal. Tak boleh nak elak, ini perkara penting. Saya tetap cuti walau bos mahu bising. Bos, saya mohon cuti bukan sebab saya malas. Ada tanggungjawab yang perlu saya galas. Kadang bos kena faham masalah pekerja. Saya mohon cuti bukanlah saja-saja. Saya minta cuti, bukan saya pergi mati. Lepas habis cuti, saya masuk kerja lagi. Bos jangan risau dan jangan bimbang. Sampai waktu kerja, saya pasti akan datang. Bos, sebelum cuti saya plan semua kerja. Segala tugas akan siap tepat masa. Dengan rakan lain saya sudah tinggal pesan. Saya cuti nanti ikut seperti yang dirancang. Bos, ya saya tahu minggu depan ada meeting. Bos, panggil semua nak bincang benda penting. Tapi saya pula ada perkara penting juga. Mesti kena settle ini masalah keluarga. Bos, saya mohon cuti bukan sebab saya malas. Ada tanggungjawab yang perlu saya galas. Kadang bos kena faham masalah pekerja. Saya mohon cuti bukanlah saja-saja. Saya minta cuti, bukan saya pergi mati. Lepas habis
Sebelum saya cuti saya nak pesan sikit, kalau tiba-tiba masa cuti saya sakit, janganlah marah dan jangan mengungkit. Bukan tak nak datang, takut nanti berjangkit. Dan saya janji lepas cuti saya kerja, datang pagi-pagi buat kerja macam biasa. Saya pekerja yang pegang pada janji, nanti akan datang saya nak